Sebab tu bila kita sebut Nabi, setengah-setengah orang muda lah ni menulis baik, berceramah baik. Muhammad bersabda, Muhammad kata, sedar Muhammad. Supaya budak dia. Jangan sebut Muhammad, sebut gelar. Oleh tu kita panggil datuk. Ada apa ni? Ada apa kita panggil? OCPD. Ada entah apa lagi. Oh, yang berhormat kapur ni pun, yang berhormat. Ya amat berhormat. VIP, tengok tu VIP. Lalu dia kita panggil berusaha. Kalau pegawai polis kita panggil STO. Tok Hakim kita panggil Arif. Ya amat Arif ya amat Arif. Gelaran ni kena beri. Ayo, walaupun ayah kita nama Lemeh pun tak panggil Lemeh. Ada ke Lemeh? Ada, kita panggil ayo. Cik, Pak Cik, Tok Ayo, Pok Ngo, Pok Long. Ini bahasa-bahasa ni ya orang Melayu belajar daripada Quran. Sama ada kita sedar atau tidak, tapi hakikatnya Quran ajar kita supaya menggunakan bahasa yang beradab. Lalu dia panggil bahasa yang bersopan. Jabat salam, cium tangan mak, cium tangan ayah. Ini semua ni adab. Adab murni kita panggil, yang diajar sepanjang Quran dan ditiru oleh manusia-manusia yang beradab.